Kisah di Kafe Jeti Pak Lim, Sungai Sepang. Sarapan pagi dijamah terlebih dahulu sebelum segala perkakas memancing disusun. Ruat-ruat disediakan sebagai umpan. Tiada berapa lama menanti, ikan mula naik. Ikan tanda dan belukang silih berganti. Bukan Sungai Sepang. Setelah hujan reda, tibalah pula waktu makan tengah hari. Rezeki yang tidak disangka-sangka pun tiba apabila seekor talang berjaya dinaikkan. Tidak lama kemudian, seekor kerapu manis pula berjaya dinaikkan. Menjelang penghujung sesi, seekor bawal perak dan seekor lagi anak ikan tanda menjadi penutup tangkapan. Segala hasil tangkapan dipamerkan sebelum dibawa pulang. Perkakas memancing dikemas. Persiapan balik bermula. Troli ditarik melepasi pintu gerbang jeti Pak Lim menamatkan trip solo di situ. Rigiman diuji untuk difahami.